السلام عليكم، أهلا وسهلا في هذا الفيديو. نلتقي مرة أخرى فيديو جديدة من سلسلة الكلمة المتشابهة. هل شعرت يوما أنك بذلت جهدك ولم تحصل على ما كنت تتمناه، أو فقدت إنسانا كنت تحب كثيرا؟ في تلك اللحظة يسأل قلبه: لماذا أنا؟ ولماذا الآن؟ وهنا بالتحديد نتعلم معنى كلمة جميلة جدا، يعني reda. Kalau kita perasan, banyak perkataan dalam bahasa Melayu dipinjam daripada bahasa Arab. Antara contohnya iman, takdir dan doa. Dalam bahasa Melayu kita sebut redha. Dalam bahasa Arab juga kita sebut redha. Menariknya sebutannya hampir sama dan maknanya juga tetap sama, iaitu menerima ketentuan Allah dengan hati yang tenang. Bila redha yad'afu qalbu wa yanharu. Tetapi dengan redha hati akan jadi lebih kuat, langkah akan jadi lebih ringan meskipun air mata masih mengalir. Jadi, bila kita berhadapan dengan ujian, jangan mudah untuk berputus asa. Belajarlah untuk redha. Sebab dengan redha, hati akan jadi lebih tenang, jiwa pun akan jadi lebih kuat. وأخيرا سندرك أن رضا ليس ضعفا بل هو قوة حقيقة لعبد يثق بربه. Saya nak kongsi satu kata-kata. Redha bukan sekadar menerima, tetapi ia adalah bukti kepercayaan kita bahawa setiap yang Allah aturkan adalah yang terbaik. Aktafi bihadzal qad. Syukran jazilan limusyahadatikum hadzal video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.